Ya, jap. Apa pasal you call saya tadi? Apa hal? Bos mau itu 2 topi orang mau sign bos punya. Saya punya sign, you dah cakap ke? Kalau saya punya sign mesti mau tambah lagi RM50, you dah cakap sama dia kata tak? Sudah kan? Dia okey kan? Sudah boleh. Dia cakap, okey. dia cakap dia tambah lagi RM30 ekstra. Betul. Satu topi dia cakap sign saja RM80 dia bagi, betul tak? Betul. Mat goreng pun tak boleh kan? Okey. Ini semua sudah on the way lah. Itu lagi balance lagi 80 biji macam mana? Bila mau buat? Besok. Besok lah. Tu tara kerja ini hari apa kerja you? Tadi baru balik kerja. Okey. Tak apa. Kamu cakap banyak tengok sini. Wah. Okey, jap. Nampak? Ada cantik aja. Boleh ni macam. Cantik bos. Ha? Ni special mie aja, macam. Betul lah. Ada orang boleh dapat mie ni, betul? Betul. Ni special mie, pasal dia bayar wang lebih sikit, kita kasih dia lebih sikit, betul aja? Oh, okey. Satu lagi ha. Tengok aja. Okey. Ada dia je. Oh. Tak, you jangan angkat ni sign, pergi angkat kita punya company punya checkbook. Cuba angkat wang ke dalam macam. Jangan buat kerja pala tau punya kerja, okey? Okey, jap. Okey ah, ini special punya tau. Ni satu topi kalau mau sign mau tambah berapa ringgit? 80. RM80. Dia bayar punya hal saya kasih dia. Okey, cukup habis ah. You semua settle ah. Okey bos. Okey. Thank you bos.